Setelah selesai lawatan di galeri, rombongan meneruskan perjalanan ke Masjid Istana Diraja Klang. Trip kita yang seterusnya, kita berada di Masjid Istana Diraja dan Istana Diraja. Menurut penerangan yang diberikan, masjid ini pada asalnya merupakan sebuah musolla sebelum dinaik taraf menjadi Masjid Istana Diraja. Masjid Istana Diraja mula dibina pada Mei 2009. Asalnya puan-puan, Masjid Istana Diraja ini adalah balai musolla. Kemudian di atas perkenan dan titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dirobohkan. Kemudian dibinalah Masjid Istana Diraja. Adakah masjid ini dilaksanakan solat Jumaat? Jawapannya adalah tidak. Kerana masjid ini berdekatan dengan masjid-masjid Korea yang lain seperti Masjid Diraja Sultan Sulaiman di belakang saja. Kita pun ada Masjid Kota Raja, Masjid Diraja Bandar Baru Kelang. Kemudian sebagai satu platform untuk kerabat Diraja Sultan Selangor, utamanya untuk mengadakan majlis-majlis pengimarahan seperti majlis tahlil, majlis doa selamat, majlis pernikahan. Ada beberapa golongan lah perempuan yang boleh melaksanakan majlis-majlis tersebut. Yang pertama adalah golongan kerabat Diraja Sultan Selangor, dan yang kedua adalah kaki tangan pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor boleh melaksanakan program-program di masjid inilah perempuan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menempah khot tersebut daripada pengukirnya daripada Kelantan yang digelar Imam Syamsuri. Orang kita lah perempuan. Ini adalah ukiran daripada Turki, dan orang Turki sendiri yang memasangnya dan mengukirnya di sini. Macam ni. Tarawih lah. Jenazah yang boleh diuruskan di sini adalah jenazah raja-raja, jenazah kerabat Diraja Sultan Selangor, dan juga individu yang mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Pengurusan kemakatan setakat ini adalah lebih kurang 75 ke 76 jenazah lah telah diuruskan di sini. Dan jenazah tersebut akan dimakamkan di dua makam perempuan, iaitu makam Diraja Kelang di belakang ni saja, dan yang kedua makam Diraja Shah Alam. Tahfiz sekarang adalah batch yang keempat. Batch yang keempat selama 10 orang, dan mereka sekarang berada di dalam tingkatan 1. Dan mereka belajar di MITS, Mahat Integrafi Tahfiz Sains Alam Impian. Di sini mereka hanyalah menetap di sini, makan di sini, dan yang paling penting mengulang hafazan di sini. Persinggahan ini memberi peluang kepada para peserta untuk melihat sendiri sebuah masjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadah tetapi juga mempunyai hubungan rapat dengan adat urusan rasmi dan kehidupan kerabat Diraja Selangor. Selesai singgah di Masjid Istana Diraja Klang, rombongan meneruskan perjalanan ke lokasi seterusnya, iaitu Istana Alam Shah, antara tempat yang paling dinanti-nantikan oleh para peserta. Setibanya di kawasan istana, rombongan telah disambut dengan baik oleh para penjaga dan pegawai istana yang bertugas. Suasana sambutan yang mesra dan teratur membuatkan para peserta berasa sangat dihargai sebagai tetamu. Lebih istimewa, sebaik tiba di sini, rombongan turut dijamu dengan hidangan nasi lemak yang sangat enak. Sambil menikmati jamuan, pihak istana memberikan penerangan awal berkaitan atur cara lawatan serta perjalanan yang perlu dipatuhi sepanjang berada di dalam kawasan istana. Sembah istana. Ya, sembah istana. Sedap lah. Sedap. Alhamdulillah, mesti chef ya. Terima kasih Ji. Terima kasih. Istana. Okay. Ada kamera YouTube. Itu masjid. Selepas itu,
Rombongan dibawa ke anjung istana untuk sesi fotografi bersama jawatan kuasa istana. Detik ini menjadi antara kenangan manis buat para peserta kerana dapat merakam gambar berlatarkan suasana istana yang indah dan penuh tertib. Jadi kita bagi tahu dia kunci saya yang satu yang dua ni maksudnya ada 2 orang yang pertama. Para peserta berpeluang masuk dan melihat sendiri suasana balai santapan yang mampu memuatkan ratusan tetamu dalam satu-satu majlis. Menurut penerangan yang diberikan, balai ini boleh menempatkan sekitar 400 hingga 1000 orang tetamu, bergantung kepada susunan majlis. Di balai santapan ini juga, rombongan dimaklumkan tentang beberapa protokol santapan diraja, antaranya kedudukan tetamu kehormat, susunan hidangan, kedudukan pancaragam muzik serta penyanyi dalam sesuatu majlis rasmi. Dia walaupun majlis sultan ke lawatan ke balik dengan perut kosong. Sultan tak nak nanti orang masuk istana komplain, masuk istana lapor. Tak nak. Sultan nak mesti mereka kenyang. Jika majlis tu tetamunya 300 ke bawah, kita buat santapan tu atau makannya di balai tengah tadi. Tapi di sini untuk 400 hingga 1000. Sultan Selangor buat tu selalu waktu malam untuk western food tu. Bermulanya 8.45, 9 start makan sebab bagilah pada isyak apa semua. Nanti katalah ada 10 kos. Kita habis makan di sini daripada pukul 9, nanti 12 malam baru habis makan. Kerjanya kita makan saja. Kita duduk nanti pelayan akan bawalah hidangan yang pertama, kos yang pertama selalunya appetizer. Kita duduk makan. Tapi jangan pula kita leka borak. Sebab dia ada masa dia. Mungkin 15 minit, 20 minit. Kita habis makan ke tak habis makan, dia ambil. Kita tak boleh cakap nanti belum habis, tak boleh. Dia akan ambil. Jadi dia akan bawa kos yang kedua, hidangan kedua, kita duduk je. Yang kedua selalunya sup dengan roti. Yang ketiga baru main course. Makanan utamalah ayam, ikan, daging dan sebagainya. Sehinggalah yang terakhirlah. Okey, di atas ni pentas diraja. Saya tunjukkan tempat semayam, kedudukan tempat duduk. Bahasa kita tempat duduklah, tempat semayam. Yang pertama sekali, Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor punya tempat semayam atau tempat duduk. Diikuti Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, diikuti Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor dan Yang Mulia Datin Paduka Seri, isteri kepada Raja Muda Selangor. Dan siapa yang boleh duduk di atas ni bersama kita punya Sultan, dah tentulah mereka bergelar VIP. Dia ada 3 V. Very important person. Siapa? Okey, of course raja-raja, sultan-sultan daripada negeri lain yang Sultan Selangor jemput hadir akan duduk di atas. Tapi kalau sultan nanti daripada negeri lain, kerusinya mesti sama macam sultan. Kalau kat sini, katalah berapa orang yang hadir, katalah 3 orang, 4 orang, jadi ada 2 sana, 3 sana, kerusi yang sama besar macam ni. Tapi kalau selain daripada sultan ataupun raja, yang boleh duduk atas ni mesti number 1 dalam dia punya jabatan. Contohnya katakanlah Polis Diraja Malaysia, Ketua Polis Negara kena duduk atas. Kalau tentera, Panglima Angkatan Tentera duduk di atas. Termasuk juga Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, walaupun timbalan dia dah level yang tinggi, menteri-menteri besar duduk atas, dan juga siapa-siapa yang ada gelaran tun. Kalau tun tak boleh duduk bawah, dia kena duduk di atas. Dan di atas ni akan di-serve oleh rakan saya tadi, nampak baju Melayu warna putih dia ada lagi satu yang warna biru. Itu dia punya chief lah, dia punya ketua dia. Mereka ada baju number 1 dia untuk serve tetamu di atas. Jadi dia kena ambil 1 orang je. So, Sultan Selangor adalah kapten yang di-Persatuan Tentera Laut di Malaysia. Dia pegang Navy. Okey, untuk makluman mungkin ada yang perempuan dah tahu, tuan-tuan dah tahu. Raja-raja, sultan-sultan dia mesti pegang dalam angkatan tentera. Okey, Selangor pegang Navy. Pahang siapa tahu pegang apa? Ya, betul. Pahang, QDM, Air Force. Air Force. Okey, raja-raja ataupun sultan daripada negeri lain, dia kena memegang regimen yang ada dalam tentera darat. Sebab unit tentera darat besar, dia ada regimen, artileri lah, perubatan lah, teknologi dan sebagainya. Jadi yang di Pertuan Negeri Sembilan, Sultan Perak, Sultan Kedah, Raja Perlis, Sultan Terengganu, Kelantan dan sebagainya, dia kena pegang dalam tentera darat. Tuan-tuan, kalau nampak di bendera kat belakang atas tu, ada nampak kerusi-kerusi atas tu tak? Itu kita tempatkan penyanyi. Penyanyi, pancaraga, kugiran, kita tempatkan di atas tu. Sebab majlis makan yang besar, lagi-lagi western food, pakai banyak pisau, sudu, garpu. Kalau tak ada muzik, bunyi sudu, garpu je. Jadi ada penyanyi, sultan yang pilih.
Sebelum bergerak ke lokasi seterusnya, para peserta turut diberi pencerahan berkaitan bendera-bendera yang terdapat dalam institusi diraja Selangor. Penerangan ini membuka ruang kepada rombongan untuk lebih memahami maksud, simbol dan susunan protokol yang diamalkan dalam istana. Puas, sebelum kita ke lokasi seterusnya, di belakang atas saya ada bendera daripada kanan sehingga yang terakhir warna kiri yang berwarna banyak warna kuning tu. Tuan-tuan dan puan-puan kena jawab dengan betul tentang bendera ni. Kalau salah jawapan tu, lawatan kita sampai sini saja. Okey, kita mulakan yang paling kanan sekali. Betul. Yang kedua. Betul. Yang ketiga. Betul. Baik Ustaz, baik. Belakang saya. Atas saya. Betul. Seterusnya. Betul. Okey, tak apa, saya terangkan. Daripada warna hijau sehingga yang terakhir adalah bendera peribadi. Okey, saya mulakan. Warna hijau adalah bendera peribadi Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor, betul. Belakang saya bendera peribadi Sultan Selangor. Seterusnya adalah bendera peribadi pemangku Raja Selangor. Okey, saya ambil contoh, katakan Sultan Selangor dijemput hadir ke satu-satu majlis tapi tak dapat hadir, tapi dia wakilkan. Okey, katalah dia titahkan Raja Muda pergi. Jadi Raja Muda akan pakai bendera ni. Sebab kita tahu Raja Muda dia ada bendera warna hijau. Kenapa tiba-tiba dia pakai kuning dengan merah ni? Sebab dia adalah wakil sultan. Untuk majlis tu je lah. Bila dah selesai, dia pakai bendera dia balik. Ataupun bahasa mudahnya, kalau dia datang dengan bendera hijau, dia mewakili diri dia. Kahwin saja dengan Sultan Selangor atau menikah saja, dia akan menggunakan gelaran Tengku Ampuan. Tapi kalau bukan darah raja, tak boleh pakai Tengku Ampuan. Kena pakai Tengku Permaisuri. Jadi yang terkini adalah Tengku Permaisuri. Mereka juga ada event-event wanita yang dijemput hadir. Contohnya macam sekarang aktif Tengku Permaisuri. Dia akan pakai bendera tu. Kat mana nak nampak? Kat kereta. Jadi kalau kita nampak di jalan raya, tiba-tiba polis escort suruh bagi laluan, satu kereta kenamaan lalu nampak berkibar. Contoh macam tu, tu Permaisuri, Tengku Permaisuri Selangor. Kalau nampak yang warna hijau, itu Raja Muda Selangor. Seterusnya, pegawai bertugas membawa rombongan ke balai menunggu. Di sinilah tetamu yang dijemput hadir ke istana ditempatkan, sementara sebelum masuk balai mengadap. Berada sekarang ni adalah balai tetamu. Kalau istilah kita tu adalah ruang tetamu. Betul. Jadi saya ambil contoh, katakanlah Datuk Menteri Besar Selangor dikendaki menghadap Sultan. Sultan nak tahu hal kerajaan negeri contohnya. Dia akan hadir daripada di belakang tuan-tuan dan puan-puan tu. Ada pos utama ataupun anjung utama kita. Masuk saja, nanti dah standby dah. Kita punya orang-orang besar istana dengan pegawai protokol. Sambut tetamu yang datang tu. Kita rehatkan di sofa sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya. Okey, di belakang atas saya, ini adalah kain kiswah pintu Kaabah original. Diguna pakai, bukan replika. Ini adalah kain pintu Kaabah, kita sedia maklum setiap tahun dia pakai setahun, dia akan tukar ganti. Ini tahun pintu kain kiswah ni adalah pada tahun 2012. 2012 Sultan Selangor memilikinya pada tahun 2013. Kalau di Malaysia ada 3 kain kiswah. Yang pertama di bangunan Lembaga Tamu Haji, sebab dia uruskan haji kita, jadi Kerajaan Arab Saudi, Raja Arab Saudi bagi. Yang kedua adalah di kediaman rasmi bekas Perdana Menteri. Salah. Datuk Seri Najib Razak. Sewaktu era dia punya pentadbiran dia ada hubungan yang baik dengan Raja Arab Saudi. Dia dapat satu dan Sultan Selangor adalah yang ketiga. Untuk makluman, saya diberitahu oleh pegawai tinggi daripada Lembaga Tamu Haji, Raja Arab Saudi bagi kain pintu Kaabah yang original yang memang diguna pakai setahun, satu negara Islam satu saja. Tapi alhamdulillah kita ada 3. Salah satunya di sini. Jadi Sultan Selangor juga bukan dapat mudah sebab dia bukan buat jual beli pun. Kalau kaya macam mana pun dia bukan buat jual beli. Sultan Selangor betul-betul nak gunakan khidmat daripada Lembaga Tamu Haji punya pegawai, daripada Kedutaan Malaysia punya pegawai, berunding. Saya ingat dia kata ambil masa hampir 6 bulan. Runding baru kita dapat kain pintu Kaabah yang betul-betul original. Kalau katalah tuan-tuan dan puan-puan terdengar, kat sini ada, kena tanya dia. Ini original ke replika? Takut-takut replika lah. Perkongsian ini memberi kesan tersendiri kepada para peserta kerana ia bukan sahaja menyentuh nilai sejarah dan penghormatan, bahkan turut menghubungkan suasana istana dengan simbol suci yang sangat dekat di hati umat Islam. Selepas itu, rombongan dibawa memasuki balai mengadap, iaitu ruang bagi tetamu menghadap Sultan. Di sini,
Pegawai istana menerangkan beberapa protokol yang diamalkan, termasuk kedudukan tetamu. Di belakang saya ni, ini tempat semayam atau kerusi, tempat sultan, tempat permaisuri, Raja Muda dengan Yang Mulia Datin Pazuki Keseri. Jadi orang yang menghadap tu antara kerusi sebelah kanan, kalau tak ramai, dia akan tempatkan di kanan atau kiri. Kalau 4 orang, dia pakai depan ni saja. Bilik ni boleh sampai 18 orang, 20 orang boleh sekali menghadap. Ada borak dulu dengan pegawai kita. Borak. Bila tuanku dah mau masuk, dia pun angkat sembah, salam-salam, duduk. Yang ni pegawai semua dengan juru kamera, tak gambar ke apa patut. Ada. Tapi makan bukan makan berat lah. Makan yang ringan-ringan lah. Nanti dia akan bagi tahu. Dia kata, okey, masuk dah 10 minit. Maknanya dia orang dah duduk 10 minit baru bawa masuk. Bawa masuk air kopi, air panas ke apa, dia bawa masuk lah. Tapi ada juga yang tuanku cakap, benda tu private. Sulit. Tak masuk makanan. Maknanya dia antara dia saja. Nanti adalah bentara yang standby kat pintu tu. Kan pintu tu kaca kan, kita tutup. Kita punya signal senang je. Bila dia dah habis, tuanku bangun je, kita dah tahu lah tuanku nak keluar. Jadi pintu tu kita terus buka. Memang tempat ni diwatakan sebagai balai bergambar. Siapa-siapa yang menghadap sultan, nanti bila dah selesai, sultan akan bawa tetamu tu bergambar di sini. Kenapa pula di sini? Sebab di belakang tu ada lambang peribadi sultan. Itu lambang peribadi sultan. Kalau saya tak boleh pakai tu sebab saya boleh pakai yang macam ni je. Dia sultan bezanya dia ada bulan sabit. Kita rakyat tak boleh pakai bulan sabit. Kita boleh pakai macam ni je. Perempuan, di dalam Balai Rosri itu ada 22 CCTV yang terus link ke guard house polis kita. Memang polis betul, bukan polis main-main. Bila kita ni masuk je Balai Rosri, dia akan tengok monitor dorang yang besar tu, dia ada banyak. Siapa-siapa yang didapati mencuri-curi rakam gambar ataupun video, dia nampak je dalam CCTV tu, dia akan datang dan dia akan rampas telefon tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau boleh kita elakkan benda tu lah, daripada simpan lah. Dan siapa-siapa yang masih berdegil, tangkap juga. Dia datang lagi sekali, dia akan tangkap tuan-tuan dan puan-puan dan tinggal dalam istana ni. Tak boleh balik. Okey, boleh ikut saya ke lokasi seterusnya. Rombongan kemudiannya dibawa ke Balai Rung Seri, iaitu tempat rasmi Sultan bersemayam dan dihadap oleh rakyat jelata. Namun, atas faktor keselamatan dan protokol istana, rakaman video serta fotografi tidak dibenarkan ketika berada di dalam Balai Rung Seri. Walaupun tanpa rakaman, pengalaman berada di ruang tersebut menjadi antara detik yang sangat bermakna buat para peserta. Ia memberi peluang kepada rombongan untuk merasai sendiri suasana rasmi institusi Diraja Selangor yang penuh adat, tertib dan kehormatan. Selepas itu, rombongan turut dibawa ke bahagian pengurusan Sultan, termasuk kawasan pejabat baginda dan balai pengampunan, sebelum akhirnya berkumpul semula di balai tengah untuk sesi penutup lawatan. Kita kat sini kita ada Tuanku, Menteri Besar, Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor, Peguam Negara dengan 3 Peguam Berlainan Bangsa. Peguam Negara? Peguam Negara. Peguam Negara akan bawa semua fail-fail daripada penjara. Peguam Negara AG. AG. Tapi itu Dek, Datuk Seri Najib tak dia? Bukan dia faham. Datuk Seri Najib dia dah ke Agong. Sebab dia negeri, dia negara. Negeri lain. Agong. Tak ada Selangor punya. Tak ada Selangor. Kalau macam Selangor, kita buat kesalahan dekat dalam negeri Selangor, kita layak dapat pengampunan daripada negeri. Dia layaknya Agong lah. Dia layaknya Agong. Dia kata buat pengampunan tu. Sini. Tapi yang kes yang bagi doktor tu? Dapat dekat sini. Sebab dia dekat dalam negeri Selangor. Sebab dia dia antara salah satu bantuan yang dapat. Peluk menangis 2 orang tu juga di sini. Kan. Sebelum bersurai, rombongan telah diberikan cenderahati sebagai kenang-kenangan daripada pihak istana. Pemberian ini menjadi tanda ingatan yang sangat dihargai oleh seluruh peserta lawatan. Alhamdulillah, lawatan ke Istana Alam Shah ini bukan sekadar memberi pengalaman melihat suasana istana, tetapi turut membuka kefahaman tentang adat, protokol dan peranan institusi Diraja Selangor. Dengan penuh rasa syukur, rombongan Muslimat Duha
Masjid Kota Damansara kemudiannya meneruskan perjalanan ke lokasi berikutnya, iaitu Masjid Jamek Cina Muslim Klang.